Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, hari ini berpeluang lagi turun berkayak bersama sahabat-sahabat kayakers. Itu dah. Untuk mencari rezeki, insyaAllah kalau ada. Okey, hari ini lebih kurang dalam 7 ke 8 biji kot kayak yang turun. Aku tak perasan. Hari ni turun dekat area Masjid Selat. Dan Alhamdulillah cuaca pagi ni nampak menarik, cerah, air pun nampak tenang, tak ada beralun. Okey, apa-apa pun, sebelum tu aku ingin perkenalkan satu produk, iaitu jig Kokang. Kalau korang nak dapatkan jig ni, korang boleh dapatkan nombor WhatsApp ataupun nombor telefon Master Jerry di description aku tinggalkan. Dan kau boleh direct terus ke Master Jerry. Okey, jig ni memang padu, memang bagus, aku pun dah lama pakai dan hasil cukup memberansangkan. Baik, ada satu lagi. Ini salah satu pesanan daripada Master Jerry. Jika kau orang beli jig dia, jig Kokang ni, korang kumpulkan 10 keping, 10 keping pembalut dengan stiker dia ni, kumpul dan korang boleh tukar dekat Master Jerry, dan Master Jerry akan bagi percuma 1 jig bawah 20 gram. Okey, percuma 1 jig bawah 20 gram dengan 10 keping pembalut ini. Baik, tujuan Master Jerry nak buat tu adalah untuk menjaga alam sekitar. Ya, tak nak kita buang sampah merata-rata. Baik, alright. Kokang Unit 2. Yang dapat besar tu mana? Yang besar malam. Oh. Kena kepala. Zam mana Zam? Oh, baik. Baru turun, geng. Mantap. Alhamdulillah. Baru turun, geng. Manis. Kapu jas, kapu. Alhamdulillah, geng. Kapu. Lek. Wush. Kerapu. Udah talan, geng. Telan habis. Mantap, geng. Inilah, geng. Manis, geng. Mana tu manis? Turun aja tak sempat on. Alhamdulillah. Oh, mantap. Apa yang dapat? Jenuh. Dua kali aku, satu kali tu aku suspek Jiki talang ebek. Dia lari pergi keluar. Itu lari keluar tu dah tentu ikan. Tu. Oi, double strike, dek. Kiri kanan depan belakang. Ini menyampah ni macam kes lama pula ni. Alah, mak ai. Come on, lari ketuk lagi. Ada tu. Jinahak ni, kawan-kawan jinahak.
Alah, lucut. Aduh, lucut. Yes. Ni apa benda ni? Tak melawan pun. Ui, bau hanyir ya. Hanyir. Just strike lagi. Ui, boleh tahan. Ui, kasau Scott. Aku dah tengok ikan. Oh, dalam kandang ada ikan. Ikan ada tengok. Alhamdulillah. Baik. Apa-apa belum saiz. Dalam sini. Oh, tu kapal tu. Ini semput ni. Mantap. Ini yang kita mahukan. Ikan sudah masuk. Dia kokang kiri-kiri. Tengok. Kiri kanan gua, adik. Gua tu bapet pula strike. Aku tengah-tengah. Oh, rugi ambil tengah-tengah lain tengah, adik. Padu mantap. Sebelah kita dia kena. Kena lagi apik. Cari dulu ni. Asal boleh lepas ni ya? Bawahnya kecil kalau mungkin. Kalau dekat dasar tu kan, walaupun dia rata tapi ada macam ada bunga-bunga macam tu kan bawah. Bunga lestari. Lestari dia. Bunga hutan. Anak ikan banyaknya bawah ni. Yes. Ui, yes. Padu. Padu. Padu bet. Bet. Ya. Bantal. Sekut baiknya. Mantaplah sekut. Alhamdulillah. Sekut geng. Tu dia. Mantap. Ni sekilo lebih ni. Aduh. Duduk dalam tu dulu.
Yes. Yes. Ha? Mantap strike, geng. Wow, apa besar gelama? Ini gelama. Kau dua-dua mata masuk. Dah keluar lidah. Apa benda yang terkeluar terpampung? Macam 10 ekor. Letih ah. Yes. Gelama. Tu. Ya. Deh. Ini kena. Oh. Mekan ni. Jemak ni. Yes, jinak. Alhamdulillah. Kena geng. Tak ada tunggu lama, turun lagi. Yes. Strike. Gang strike. Oh, jenak. Jenak. Baru naik ke? Jenak. Okey gang, itulah ceritanya untuk hari ini. Oh, minta maaf. Dah lama tak turun dengan Apek tu dia. Okey gang, itulah ceritanya untuk hari ini dan alhamdulillah diberikan rezeki dan yalah untuk lauk dan okey, seperti biasa. Pantang kupang, janji strike. InsyaAllah jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye. Nampak tu Jas. Berantai-rantai. Apek jangan cakap lah. Dan ayam matahari terbenam. Kita main kasar, kerja janji tak kumpau biar tangan bergetar. Roda bengkok, tali pun tegang. Monster tengah fight, aku makin garam. Abra-abra bengkok adventures, legend di lautan. Lawan sampai lunyai, jangan bagi peluang. Strike pertama dan menjerit ikan kuat.